kalau kena tangkap, aku keluar lockout, statement dia bangang. Azam Baki sangat tenang sewaktu apabila diserang oleh korang bertiga. Dan malah meminta kamera untuk tidak berhenti rekod korang melakukan protes itu, dan dia meneruskan ucapan tanpa sebarang gangguan selepas itu. Apa reaction Sanul bila tengok berita-berita ni? Macam mana mula-mula kita dengar pasal coverage media ni. Waktu kita orang dalam dewan tu, kita orang tahu ada seorang YB yang Syafura. Waktu Sanul nak pergi ke depan nak angkat tu, memang dah fikir dah, kalau aku angkat plakat ni, kalau kena tangkap, aku keluar lockout, statement dia bangang. Okay. Dan benda tu terbukti. Bila kita cari apa statement dia. Okay, bangang. Dia kata, dah lupa lah statement dia, tapi macam it's not appropriate untuk buat protes senyap dekat situ. Dan bila kita tengok balik footage Azam Baki waktu berlakunya protes senyap tu, secara jujurnya kita rasa macam geram lah. Pasal dia tak rasa takut, mungkin ini sindrom orang tua egois yang dah terlalu selesa dengan kuasa, dah terlalu kebal. Mungkin protes sekecil ini Tak bagi kesan lah. Mungkin dia tak jangka akan berlaku benda tu, tapi mungkin dia kata it's not my level, I don't know.